Aku rasa aku dah jumpa satu mic yang sangat perfect untuk, bukan aku seorang je, tapi untuk semua content creator. So inilah dia DJI Mic Mini 2. Let's go. Walaupun mic ini dia nampak je kecil dengan berat 11 gram, tapi dia datang dengan feature yang sangat-sangat powerful. Untuk nak connect mic ni, kita ada 3 cara. Kalau guna kamera, kita tinggal cucuk saja audio cable ke receiver. Ataupun kalau shoot guna phone, boleh pakai Type-C adapter ni dan cucuk je dekat phone. Dan cara terbaik untuk audio quality yang premium untuk pengguna DJI devices boleh connect directly transmitter ke kamera guna feature Osmo Audio. Audio dia masih boleh dengar dengan jelas walaupun aku ada dekat sini. Dekat sini dan juga dekat sini. Jauh kot ni. Apa yang bestnya pasal DJI Mic Mini 2 ni, dia bagi kita dengan sedikit flexibility. Antaranya kita punya mounting ni, kita boleh pilih nak clip ataupun kita nak full magnet. Dan sejujurnya aku sangat suka DJI punya attention to detail sebab sekarang ni dia dah bagi magnetic cover untuk kita punya mic. Aku boleh kata dengan customizable magnetic cover ni, dia buatkan mic kita tu lagi nampak subtle dan wearable. Jadi kita boleh pilih ke warna baju yang kita pakai hari tu. Dan mic ni juga dia ada auto limiting yang buatkan audio korang tengah clipping ataupun dia tak akan pecah walaupun korang jerit macam mana sekalipun. Macam ni. Woi, kepal! Okay, rasanya itu je lah aku boleh cerita pasal DJI Mic Mini 2 ni, yang aku boleh kata mic kecil yang perfect. So kalau korang nak, do check out DJI Mic Mini 2. Gerak lu. Ciao!